الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا وعمدتنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومواله. اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد النور المذهب للنسيان بنوره وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علمك. آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Ya Allah, lapangkanlah dada kami, permudahkanlah urusan kami, bukakan pintalan lidah kami agar manusia memahami perkataan kami. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هادي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أما بعد. Alhamdulillah, tuan-puan, para muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Jalla Jalaluh, kita bersyukur kepada Allah serta salawat dan salam ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas limpah dan kurniaannya. Sekali lagi kita dapat berhimpun di dalam ruangan ini yang di dalamnya kita sekalian hadir atas satu niat, yakni mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla dan untuk kita memperbaiki akan segala kesalahan, kesilapan serta segala perkara yang tidak tepat di dalam amal ibadat kita kepada Allah Jalla Jalaluh. Dan alhamdulillah, kita masih lagi dalam membicarakan tentang ibadah salat, yakni masih lagi dalam perbincangan berkaitan dengan salat jama' wa qasar. Yang mana pertemuan yang lalu kita membicarakan tentang salatul jama' dan sedikit tentang salatul qasar, yang mana kita lihat berkaitan dengan salat bagi musafir. Maka salat jama' dibenarkan uzrannya kepada dua golongan. Golongan yang bermusafir dan golongan yang kedua adalah golongan yang menghadapi masyaqqah, yakni kesukaran di dalam sesuatu perkara untuk menunaikan akan ibadah fardu tersebut. Adapun qasar hanya sahanya dibenarkan ataupun diberikan rukhsah kepada orang yang musafir. Jadi kebiasaan kita melakukan kedua-duanya sekali, yakni jama' wa qasar. Tetapi kita telah belajar pada pertemuan yang lalu bahawasanya boleh ianya dipisahkan, tak semesti dan tidaklah ianya menjadi kewajipan untuk dia disekalikan. Jadi kita dah bincang pertemuan yang lalu tentang jama' taqdim wa jama' ta'khir. Maka hari ini kita meneruskan lagi, yakni dalam bab qasar, yakni salat yang dipendekkan yang kita dah sebut hari itu hanyalah pada salat yang waktunya yakni bersamaan. Sebagai contoh, zuhur dan asar dan maghrib dan isyak sahaja. Yakni salat yang boleh diqasarkan adalah salat yang memiliki lebih daripada 3 rakaat, yakni 4 rakaat sahaja yang dibenarkan untuk melakukan salatul qasar. Kerana qasar bermaksud pendek, atau qasar juga bermaksud separuh, ini dipotong dua, maka jadi pendek. Jadi bila dipotong dua ini, maka hanya sahaja untuk salat yang memiliki 4 rakaat, yakni zuhur, asar wa isyak dan isyak. Jadi 3 salat ni sahaja yang dibenarkan kita melakukan qasar. Tetapi yang dibenarkan untuk melakukan jama' adalah salat yang berdampingan waktunya, yakni zuhur dijamakkan dengan asar, maghrib dijama'kan dengan isyak, sama ada didahulukan atau dikemudiankan. Yang dipanggil jama' yang didahulukan, iaitu
mengawalkan salat yang kedua kepada salat yang pertama, yang dipanggil sebagai jamak, menghimpunkan taqdim, menghimpunkan pada waktu yang awal. Satu lagi adalah menghimpunkan salat yang pertama kepada salat yang kedua, yang dipanggil sebagai jamak ta'akhir, iaitu salat yang pertama dibawa kepada salat yang kedua. Maka sebab itu syarat untuk jamak ta'akhir, hendaklah kita melakukan salat yang kedua itu ataupun jamak itu ketika kita bermusafir lagi. Maksudnya bila kita dah dalam perjalanan, maka kita pun masuk maghrib, kita tak sembahyang maghrib kerana dalam keadaan yang ada halangan, maka kita pun meniatkan untuk dibawa maghrib tersebut kepada isyak. Maka bila sampai saja waktu isyak masuk, maka di mana saja kita berada ketika perjalanan musafir itu, maka kita wajib berhenti dan mengerjakan akan salat jamak ta'akhir tadi. Okey, jamak ta'akhir tadi. Sebab itulah kita bincang hari itu, seandainya kita ini melakukan contohlah jamak, orang kata apa, jamak taqdim. Ya, jamak taqdim bila dah bincang itu, kita pun buat sembahyang zuhur dengan asar, dihimpunkan pada salat zuhur, diawalkan, betul. Maka tiba-tiba kita pun sampai ke rumah terlebih awal, betul, daripada waktunya. Tiba-tiba sampai ke rumah, sempat balik ke rumah, barulah masuk waktu sembahyang, baru masuk asar. Ketika kita di rumah, maka bermulalah kita salat kembali asar tersebut, kerana kita telah pun selesai akan kita punya jamak dan kita punya musafir, dan masuknya waktu ketika kita sudah selesaikan musafir, yang sudah pun sampai ke rumah, maka kita kena sembahyang baliklah waktu asar ataupun waktu yang kedua tadi tu, sebab dah sampai rumah baru azan, betul. Itu cerita berkenaan dengan salat apa dia, iaitu salat jamak yang kita kena faham, ya. Jamak ta'akhir tak apa, jamak ta'akhir kerana kita kat luar lagi, masuk waktu kedua kita dalam musafir lagi, betul. Jadi bila masuk waktu kedua kita dalam musafir, memang gitulah keadaan jamak ta'akhir. Sampai ke rumah pula, memanglah sampai ke rumah pukul 10 malam, pukul 11 malam, pukul 12 malam, memanglah ada waktu lagi, tetapi waktu dah lama masuk. Itu maksud dia. Okey, itu dalam bab jamak taqdim, jamak ta'akhir. Qasar pula kita dah bincang hari itu dah. Kita nak buat qasar sahaja ketika bermusafir tanpa jamak, maka rugilah kita, tetapi sah. Tiba-tiba kita bermusafir, lalu kita sampai ke perjalanan tu, dalam perjalanan tu kita sampai ke RNR, masuk waktu zuhur, kan? Dah keluar daripada daerah kita, masuk zuhur. Maka kita pun sembahyanglah zuhur, tapi tak nak jamak. Kita buat sahaja aku solat fardu zuhur qasar. Kita pun Allah sembahyang. Maka kita buat zuhur 2 rakaat saja. Yang pun lepas salam apa semua, kita teruskan perjalanan kita lagi.